Bone meal ni tulang-tulang ayam yang telah dikeringkan dan telah diproses hingga jadi serbuk macam ni. So benda ni memang penting untuk pokok-pokok buah. Bukan untuk sayur daun, ini untuk pokok-pokok buah. So dalam anggaran macam ni, kita tahu sikit saja, bukan tahu banyak. Dan kita campur baliklah. Bone meal tu kita beli daripada syarikat-syarikat processing lah. Kita tak susah nak buat bone meal sendirilah. Tapi memang dari sumber-sumber halal lah. Ini bukan daripada tulang-tulang lain. Memang tulang ayam. Kita tahu dia punya sumber datang dari mana. Bone meal ni penting untuk keluarkan buah dan untuk keluarkan bunga. Ada banyak kalsium, ada banyak fosforus dan ada banyak potasium. So kalsium ni memang untuk tumbesaran pokok tu. Fosforus dengan potasium ni untuk pembuahan dengan pembungaan. Itu yang paling penting. Mungkin satu hari nanti kalau you tanam sayur buah yang tak ada buah, tiba-tiba tak ada buah kan, banyak daunnya kan. So kurangkan nitrogen dia, taruh sikit bone meal ni. Bone meal ni akan mencetuskan pembungaan dan lepas pembungaan memang ada buah lah.